Akbar. Allah, ombak kuat bottom elok lah sini. Pelampung, kita try lah main pelampung. Tepi-tepi ni kok ada jenahak ke apa kan. Angin tolak belah ni ya. Ada. Oh, wah, sangkut ni. Sangkut. Macam mana? Oh, wah, anak kerapu anak kerapu. Anak kerapu saja. Kita lepas balik lah. Sebab kita dah. Oh, kapu tadi ke apa? Kapu tadi ke? Sikit Oh, dia. Oh, ni. Oh, wah, semua saiz tadi lah. Semua saiz baby lah. Kita main kat belah sini pula. Okay geng, lah ombak pun dah makin slow lah. Air makin sorot lah. Boleh try. Kita try lagi. Ikan apa yang macam mana? Ya, sorot. Ayat baru nak pasang ke dah sorot ni. Baru nak pasang kot. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita layan. Tak ada orang lah ni. Kita ada orang kot. Aduh, sini boleh lag. Okay, kita tunggu dulu. Mudah-mudahan ada rezeki, insyaAllah. Belanak pun tak nampak ni. Mana pergi belanak? Kau tenggelam ke mana? Macam kena cecek si kot. Panjang sangat rambut aku ni. Rasanya rambut ni panjang sangat kena buat turun sikit. Satu depan setengah. Okey, satu depan setengah. Lancor. Wah. Belah ni. Bukan dia lah. Bukan dah. Sorry.
batu aku berat sangat Ikan apa? Oh, ikan besar. Ikan apa? Ha? Gelama? Ibu gelama? Ui, besar. Padu lah. Sai lah. Sai. Ada sai lah. Ibu gelama lah. Tak tahu ibu gelama ke gambar ni bang. Kan tirusan kan? Oh, besar. Oh, kena gigit lah belakang. Sikit je. Mata kaki 10. Kejut saya. Aduh lah, besar. Kilo dah kot. Oh, lebih dah. Dia. Wah. Nak sikit lah. Rezeki lah. Alhamdulillah. Rezeki bang. Alhamdulillah. Saya padu. Rezeki. Rezeki. Ada. Oh, bukan dia. Oh tu. Lambat sebiji. Aduh. Allahu Akbar. Okey. Lo pun nak dekat malam dah ni. Dalam pukul 7 sekarang ni. Okey. Lepas maghrib lagi kita keluar lah. So, kita semayang kan, lepas tu kita main balik lah. Main tengah malam pula. Macam mana kan? Udang pun tak banyak. Ada lagi 5 ekor kot. Layan tu. Ada pula ikan ni. Okay so geng. So maghrib lah geng. So tadi mancing kat sini pula tak ada lah. Tak ada rezeki. Lepas tu ada brother tadi dia dapat ikan apa? Ikan apa nama tu? Ibu gelama kan? Ibu gelama. Kecerusan lah. Besar kot. Dia mancing gelama. Rezeki dah ikan makan. Ikan makan mancing dah. Saya padu lah. Okay. So kita keluar dulu. Semayang dulu. Malam ni tengok macam mana. Kita akan mancing ke ataupun kita balik lah. Okay. Let's go. Udang pun banyak lagi. Berapa? Udang banyak mati. Ada 4 ekor mati. Saya jadi apa? Dia punya oksigen dia duduk atas hari lah. Tapi ada 2-3 ekor hidup. Kita layan lah. Okay. Let's go. Dalam. Oh ada. Okay, kita sambung. Udang ada lagi 3 ekor je. Okay.
Siakak masuk bawah ni. Baby siakak. Aduh. Okey. Ada baby siakak. Alhamdulillah ada agak rezeki. Walaupun centoy, memang centoy ya. Walaupun centoy rezeki ya, tetap ada agak. Ketam habis. Ketam tu sekol tu bawah. Gigit habis. Tak letak bawah, letak atas. Okay kan. So ni dah sudah. Dah sudah. Tak ada apa kita balik. Okay. Jom. Okay kan. Hitam dah habis lah. Ada 3 ekor je tadi yang hidup. So sampai sini je kot. Alright. Jom.